Sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang topik 7 hubungan industri di Malaysia. Kami menilai NUTP iaitu National Union Teaching Profession, Kesatuan Perkhidmatan Penguruan Kebangsaan Semenanjung Akademik. Nama saya Kirtika anak perempuan Syangka. Nama saya Putri Alia binti Zahra Johan. Nama saya Maitri Havichandran. Untuk perkenalan, hubungan industri ini sebenarnya melibatkan pihak-pihak utama iaitu majikan, pekerja dan kerajaan. Dalam organisasi, hubungan ini penting sebab ialah bantu wujudkan suasana kerja yang lebih harmoni dan teratur. Bila komunikasi antara semua pihak berjalanan dengan baik, konflik pun dikurangkan dan kerja jadi lebih lancar. Seterusnya, definisi hubungan industri. Hubungan industri adalah satu sistem yang mengawal hubungan antara majikan dan pekerja. Sistem ini biasanya dipengaruhi oleh undang-undang, polisi serta amalan kerja antara majikan dan pekerja. Sistem ini biasanya dipengaruhi undang-undang dan polisi supaya semua pihak dapat layanan yang adil. Jadi bukan sekadar hubungan biasa, tapi ada struktur dan peraturan yang jelas. Seterusnya, fungsi industri. Hubungan industri ini bertindak untuk mengawal hubungan kerja dan juga menyelesaikan masalah yang timbul di tempat kerja. Selain itu ialah juga penting untuk melindungi hak pekerja. Contohnya, jika pekerja diberhenti tanpa sebab munasabah, mereka boleh buat aduan dan pihak berkaitan akan lindungi hak mereka dan memastikan majikan ikut undang-undang yang ditetapkan. Seterusnya, peranan hubungan industri. Peranan hubungan industri ini lebih kepada membina komunikasi yang baik antara majikan dan pekerja. Bila komunikasi jelas, kerjasama pun jadi lebih kuat dan konflik boleh dikurangkan. Secara tak langsung, ini akan meningkatkan produktiviti organisasi. Seterusnya, kepentingan hubungan industri. Kenapa hubungan industri ini penting? Sebab ia membantu wujudkan suasana kerja yang harmoni. Bila pekerja rasa puas hati dan dihargai, mereka akan lebih bermotivasi dan kerja pun jadi lebih berkualiti. Konsep kesatuan kerja. Kesatuan kerja adalah organisasi yang mewakili pekerja. Fungsi utama dia adalah untuk menjaga kebajikan pekerja dan menjadi suara mereka, terutamanya bila ada isu dengan majikan, iaitu diorang akan jadi orang tengah lah antara pekerja dan majikan. Seterusnya, NUTP, Kesatuan Perkhidmatan Penguruan Kebangsaan Semenanjung Malaysia, dalam dia punya National Union of Teaching Profession. Kesatuan ini mewakili guru di Malaysia dalam berperanan dalam memperjuangkan hak serta kebajikan mereka, termasuk berhubung dengan pihak kerajaan. Seterusnya, isu NUTP. NUTP adalah National Union of the Teaching Profession. Dalam bahasa Melayu adalah Kesatuan Perkhidmatan Pengurusan Kebangsaan. Ini adalah sebuah kesatuan yang mewakili guru. Antara isu yang sering dibangkitkan oleh NUTP ialah beban kerja guru yang semakin meningkat. Guru bukan saja mengajar, tapi juga perlu mengurus banyak kerja pentadbiran. Ini boleh menyebabkan tekanan dan menjejaskan fokus mereka dalam mengajar. Kalau guru terlalu stres, mereka tak dapat mengajar dengan baik. Seterusnya, tindakan perindustrian. Kalau konflik tak dapat selesaikan melalui rundingan, barulah akan berlaku tindak perindustrian seperti mogok, pikatan, lockout oleh majikan. Yang mogok tu macam pekerja
berhenti kerja. Contoh, tak datang kerja sebab nak tuntut gaji naik. Kita itu bekerja berdiri luar tempat kerja sambil bantak. Contoh, pegang poster, tunjuk proses tapi secara aman. Yang lockout oleh majikan tu, majikan tak bagi pekerja masuk kerja. Contoh, kilang tutup supaya pekerja ikut syarikat majikan. Buat tindakan bila tak setuju tentang kerja, contoh gaji, cuti atau waktu gaji. Ini semua adalah cara terakhir bila dan bincang tapi tak selesai masalah. Seterusnya, kesan tindakan perindustrian. Tindakan ni memang boleh ganggu operasi operasi organisasi dan menyebabkan kerugian. Tapi dalam sesetengah keadaan, ia juga boleh membawa perubahan yang lebih baik untuk pekerja. Gangguan operasi organisasi macam kerja dalam syarikat terganggu atau tak berjalan lancar. Yang poin dua, penurunan produktif. Macam kerja dah jadi kurang siap, macam hasil tu kerja menurun. Yang poin tiga adalah kerugian kewangan. Macam syarikat rugi duit sebab kerja berhenti atau lambat. Walaupun memberi kesan negatif, tindakan ini kadang-kadang membawa perubahan positif kepada bajikan pekerja. Atau ada masalah, kadang-kadang pekerja boleh dapat hak mereka. Contoh, gaji naik, kerja lebih baik. Seterusnya, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, hubungan industri sangat penting untuk memastikan organisasi berjalan dengan stabil. Ia memerlukan kerjasama semua pihak supaya suasana kerja kekal positif dan produktif. Itu sahaja daripada kita. Terima kasih.